Seterusnya kita nak buat tulisan di bawah ni ya. Kita nak tulis sini macam tagline kedua dia, iaitu semenjak 1957. Jadi anda pergi ke sini, nasi lemak ni, anda tekan duplicate, dia akan keluar lagi satu. Anda tarik di sini, anda adjust sampai dia sama kedudukan dia, dan anda pergi ke position dan type di sini 180. Dan enter, dia akan invert. Jadi anda tarik dan anda boleh nampak kalau di dah tengah tu dia ada simbol garis putus-putus tu. Anda release. Jadi kita tap dekat situ semenjak 1957. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tulisan ni bila kita invert dia ke position 180, dia terbalik. Jadi susah orang nak baca. Dia macam pusingan kan. Tulisan ni macam ni, dia berpusing dan dia terus ke sini. Jadi apa yang patut kita buat, kita klik dia dan kita pergi ke effects. Dan anda tengok dekat curve ni, nilai sekarang ialah 35 darjah. Jadi anda tolak dia ke sana. Tengok bila kita tolak ke sana, dia jadi negatif. Tadi 35, jadi maknanya kalau kita nak dia sama besar, nilai dia di sini ialah negatif 35. Anda cari negatif 35 dan sekarang tulisan anda dah inverted. Jadi anda letak bulatan ni, anda nampak yang purple tu, kalau dia dah betul kedudukan dia, dia akan ada line macam tu. Ada line yang warna purple tu. Tapi untuk anda betul-betul pasti, anda meshkan tulisan yang baru tadi dengan tulisan yang dah sedia ada kat situ. Kalau anda rasa dah betul je, sekarang anda pergi ke position dan ubah dia jadi kosong balik. Dan tarik dia ke bawah. Jadi sekarang kita dah dapat tulisan dia sama. Dari atas kita baca macam tu, bawah pun kita baca macam tu. Dia tidaklah berpusing macam tadi.